Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rafidah binti Haji Ismail, nombor metrik JJ/12695/22. Hari ini saya ingin memperkenalkan satu produk inovatif iaitu botol air dengan stand telefon. Ramai di antara kita, terutama pelajar dan individu yang aktif, sering menghadapi kesukaran untuk membawa botol air dan mencari tempat yang sesuai untuk meletakkan telefon. Ciri utama adalah reka bentuk ergonomi untuk keselesaan pengguna, stand telefon terbina untuk memudahkan penggunaan semasa belajar atau bekerja dan sesuai untuk pelajar dan golongan berteknologi yang mahukan gaya hidup lebih sihat dan praktikal. Kami juga bekerjasama dengan pembekal bahan mentah, plastik mesra alam dan komponen elektronik berkualiti tinggi. Rakan teknologi yang membangunkan aplikasi pintar untuk pemantauan hidrasi. Pengedar dan peruncit dijual melalui kedai fizikal, e-dagang seperti Shopee dan Lazada serta mempromosikan di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Botol air dengan stand telefon ini bukan sahaja inovatif tetapi juga praktikal, bergaya dan memenuhi keperluan gaya hidup moden. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada revolusi ini. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amir Rozan bin Hassan, nombor metrik JG125554222. Aktiviti utama, kit activities. Yang pertama, pengeluaran produk, pembuatan botol air dengan standard telefon. Yang kedua, pemasaran dan promosi, mempromosikan produk melalui media sosial dan iklan dalam talian. Yang ketiga, sokongan pelanggan, menyediakan bantuan selepas jualan dan sokongan teknikal. Sumber utama, kit resource. Yang pertama, teknologi, sensor pintar yang mengingatkan pengguna untuk minum air. Yang kedua, bahan mentah, plastik mesra alam dan bahan pembuatan standard telefon. Yang ketiga, tenaga kerja, pasukan reka bentuk, jurutera elektronik dan pemasaran. Dr. Rahayu binti Tuan Yusof membentangkan daripada segi penawaran nilai. Yang pertama, kemudahan 2 dalam 1, botol air yang dilengkapi dengan stand telefon. Yang kedua, reka bentuk moden, ergonomik dan bergaya untuk menarik golongan muda yang mencari produk praktikal namun bergaya. Yang ketiga, teknologi pintar, sensor hidrasi dan pengawal suhu untuk meningkatkan pengalaman pengguna, memastikan hidrasi yang berterusan. Manakala dari segi hubungan pelanggan, yang pertama, sokongan pelanggan berterusan, menyediakan khidmat pelanggan untuk pertanyaan dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, program kesetiaan, diskaun untuk pembelian seterusnya ataupun tawaran eksklusif. Yang ketiga, komunikasi digital, menggunakan media sosial dan aplikasi untuk berhubung dengan pelanggan. Segmen pelanggan utama untuk produk ini adalah pelajar universiti, remaja dan profesional muda yang aktif, di mana mereka memerlukan produk yang praktikal dan bergaya untuk kehidupan seharian mereka. Produk ini juga boleh menarik golongan yang mementingkan gaya hidup sihat dan teknologi kerana mereka memerlukan produk yang memudahkan mereka untuk kekal hidrasi sambil menggunakan telefon pintar. Segmen pelanggan ini mengutamakan kemudahan yang menjadikan botol air dengan stand telefon pilihan yang sempurna dalam kehidupan. Saluran utama untuk produk ini adalah melalui platform e-dagang seperti Shopee dan Lazada yang membolehkan produk ini dijual kepada pelanggan. Selain itu, kedai fizikal seperti kedai peralatan sukan atau kedai elektronik turut akan menjadi saluran pengedaran produk. Pemasaran digital melalui media sosial seperti TikTok, Instagram dan Facebook akan digunakan untuk menarik perhatian golongan muda. Pengaruh influencer yang mempromosikan produk ini di platform media sosial dapat meningkatkan kesedaran produk dan menjangkau lebih ramai pengguna botol air ini. Selamat sejahtera, nama saya Baby Shalini Ana Prapoh Subramaniam. Hari ini saya akan membentangkan tentang perencanaan pendapatan dan struktur kos. Okey, perencanaan pendapatan sumber utama datang daripada jualan langsung produk, iaitu melalui platform e-dagang dan kedai fizikal. Versi premium dan aksesori tambahan, menawarkan produk dengan ciri-ciri tambahan seperti penyambung sambungan telefon pintar atau penyesuaian suhu botol untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Selain itu, langganan aplikasi. Ciri tambahan dalam aplikasi yang menawarkan penjejakan hidrasi atau integrasi dengan peranti lain untuk sumber pendapatan berterusan. Struktur kos untuk perniagaan ini adalah: yang pertama, kos bahan mentah, pengeluaran plastik mesra alam dalam komponen elektronik untuk fungsi pintar. Yang kedua, kos buruh, pengeluaran dan pemasaran produk untuk meningkatkan reka bentuk. Yang ketiga, kos pemasaran, pengiklanan melalui media sosial dan influencer untuk mempromosikan produk dengan pelanggan sasaran. Yang keempat, kos logistik dan pengantaran, pengantaran produk kepada pelanggan dengan kos pengurusan yang efisien.